Bantuan sumbangan asas rahmah SARA yang boleh ditebus di program Jualan Rahmah Madani membantu penduduk luar bandar mendapatkan barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Tinjauan RTM di program Jualan Rahmah Madani di Kampung Jerik, Gua Musang mendapati lebih 1,000 penduduk tidak kisah beratur panjang bagi mendapatkan barangan keperluan. Alhamdulillah lah berbaloi. Banyak sangat perbezaan harga dia dengan biasa ke. Moleklah kalau terus saya lagu ni kok. Sebab dia jimat dah sebab dia kalau jual rahmah ke dia ada potong ego. Lepas tu jimat lah situ Itulah biar kerja tambah sikit, panjang sikit. Jual rahmah ni acak sikit. Menolong kita ke? Sebab tu kita banyaklah. Biskut, behu, beras itulah untuk peting bagi asas lah. Lauk-lauk. Untung banyaklah. Terima kasihlah ke kerajaan kerana wisumbangi. Lepas tu wak jual rahmah ni boleh tebuh pula. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada kerajaan kita. Beras kita tak biasa beli. Kalau biskut cak pipong tu biasa kalau kedai 5,5, sini 4,10 sen. Susu 3 ya, kedai 3 ya 2, 3 ya 4 tak tentu. Dari sini 3 ya. Macam telur 9 ya grade C. Berbeza banyaklah. Kalau beli kedai 12 ya ataupun 11 ya. Kalau gandum 2,5 kedai 2 ya 8, 3 ya. Tak tentulah. Jadi banyak dah berbeza. Sambutan itu amat menggalakkanlah. Kita harap kerajaan Madani ni terus ke tebuh SARA di Jualan Rahmah. Perbezaan sebelum ni kita tak buat tebuh SARA, tapi start bulan lepas kita tebuh SARA. Sambutan itu memang menggalakkan tebuh SARA lah. Hari ni majoriti memang guna kad lah, guna tebuh dengan SARA. Satu.